Okay geng, sekarang ni aku ada dekat Lotus Cheng, Melaka tau. Aku dengar member aku ada jual makanan tau. Tapi dia punya campuran tu mengarut sikit. Dia cakap dia tambah vitamin. Ya betul. Jom tengok jap. Benda tu macam pelik sangat tau. Macam tak pernah dia buat orang. Aku memang nak rasa sangat. So kita pergi kedai member aku tu. So event dekat Lotus ni dari 5 hari bulan sampai 9 hari bulan. Betul-betul dekat Tesco ni punya parking. So sekarang ni aku nak cek kedai member aku tu. Yang aku ingat poster dia warna merah. Tu. Lah, ni ke vitamin yang korang cakap tu. So dekat my event ni banyak lagi vendor-vendor yang ada. Makanan viral, minuman viral semua ada. Ya sekarang ni aku nak viral ke kedai member aku ni nak tengok. Biar betul kau main gila letak vitamin dalam makanan. Dia jual apa ni? Ni tengok. So ni lah dia geng. Shawarma, Rizk Didi, X Jira dan Imal. Ataupun nama gelarannya korang panggil Jimal. Nak tahu baik ke tak baik, aku nak try dulu. So shawarma aku dah sampai macam biasa. Aku ada kambing lah. Sebab kambing ni sedap. Aku tak tahu hal. Ayam tu macam kebiasaan sangat. So kambing cheese kau tengok kat sini. Memang padat lah isi dia. Sekarang ni aku nak tahu betul sedap ke tak sedap. Original recipe shawarma, Rizk Didi, X Jimal. Bismillahirrahmanirrahim. Berat cok. Tapi rasa kambing kat sini memang sedap perap dia. Yang mana pernah makan shawarma ni memang tahu macam mana rasa dia. So dekat sini aku nak ambil peluang untuk ajak korang yang mana ada area berdekatan Alur Gajah ni datang je dekat Tesco Cheng. Event Food Fest my event ni dia daripada 5 hari bulan sampai 9 hari bulan 11 ni. Aku datang lah sampai malam masa event ni. Mana kau nak cari kedai ni? Tu betul-betul sebelah kedai Ira Azira. Confirm jumpa. Jumpa korang kat sini. Ui padu lah. Macam bekal yang mak aku bekalkan banyak dia kau tengok. Tak kedekut. Puas hati tu. Mantap pun.